Kalau orang dengar cerita saya memang smooth lah, power lah kan. Tapi saya sikit lagi saya nak quit. Kenapa? Boleh saya tahu kenapa you Sebab rasa masa macam tu? saya internal medicine tu, saya posting pertama, saya menganggur dah setahun. So saya rasa saya punya skill dah hilang tau. So bila saya masuk pula, saya dapat ward perempuan nefro. So ward perempuan yang sakit buah pinggang. So sangat susah nak cari jarum, nak cari susah. So semua prosedur susah nak buat. Dan kita yang kena buat sebagai houseman, basically ward work. Kerja-kerja dalam ward tu kita dah kena buat. Saya tak boleh tahu. Saya tak boleh. Saya asyik fail. So saya rasa saya dah tak ada skill dah. So saya tak boleh lah, saya nak quit. Tapi saya punya saringan mental masa tu teruk. Saya cerita je lah, memang teruk saringan mental saya masa tu. Murung pun teruk, stres pun teruk, semua teruk. Doktor tu cakap, saya ada kawan, doktor tu punya kawan. Doktor tu kata, kawan saya dulu masa houseman, setiap posting dia kena extend. Kira kan 4 bulan kan, mesti dia kena extend 5-6 bulan. Tapi akhirnya dia jadi juga doktor. Awak baru posting pertama, takkan awak nak quit dah. So daripada seorang yang tak pandai pasang jarum, yang memang asyik fail, lepas tu saya mengadu kat pakar saya. Pakar saya kata, kan kita ada assessment kan, saya cakap. So masa saya kena exam tu, dia bagi saya patient lelaki. Dan saya tak dapat sangat jawab tau. Lepas tu doktor tu kata lah, awak ni teori pandai, dia cakap. Teori awak ni bagus, cara awak examine sangat bagus. Tapi kenapa awak tak dapat finding ni? Saya cakap lah, saya tak pernah tengok kes ni. Penyakit tu macam spesifik kat lelaki. Tu hint dia lah, dia spesifik kat lelaki. So patient perempuan tak ada sakit tu. So saya cakap lah, saya tak pernah tengok. Sebab tu saya tak tahu. Walaupun saya examine betul, teori betul, terus pakar tu tukar saya kepada ward lelaki lah. Jadi saya macam makin better lah. Makin better punya. Lelaki kan senang kan nak pasang jarum, nak ambil darah ke senang. So saya gain confidence tau. So kita kena cuba. Tapi dia cakap dengan patient tu lah, kalau saya tak dapat, saya minta maaf ya, tapi saya cuba.